Ada orang cakap patient vaginismus macam awak yang tak boleh nak bersetubuh ni 1 dalam 1000. Ya ke? Ya ke? Berlambak kan? Ramai je. Tiap-tiap hari klinik saya dekat Langkawi ni hanya mengajar bersetubuh je. Saya tak buat tau batuk selsema, cerit-berit. Nampak visual ultrasound tu kan? Tidur dah berkurun. Sebab tiap-tiap hari saya mengajar orang bersetubuh. So adakah masalah tak boleh nak bersetubuh ni 1 dalam 1000? Kalau macam tu saya kena tutup klinik lah. Betul lah. Kan bisnes saya tak laku. Ni bisnes saya sangat laku. Sampai bulan 11 dah orang ambil appointment. Kita sekarang bulan 11, 10. Balik Kinabalu ada 3 ke 4. Lepas tu saya cuti. Bulan 11 dah ada 10 orang booking. Penuh. It's not a 1 dalam 1000 punya problem. Kalau you boleh bersetubuh, maksudnya bontot bini dia senang, betul tak? Ataupun dia tak cukup berkawan. Lagi pun mana ada orang cerita benda tu. Kan? Yelah, siapa je nak cerita benda lelaki bini. Laki bini kan. So you nampak couple-couple yang tak ada anak tu mungkin tak pernah bersetubuh lagi. Kan? And then diorang selalu cakap suami dia tak pandai. Adakah dia mengena dengan suami tak pandai? No. Tadi kan awak nak menerima benda ni pun payah, betul tak? Benda tak pernah rasa dalam hidup kan. So benda tu nak kena masuk dalam otak. Lepas tu husband nak curi lubang punya susah. And dia bukannya bontot yang simple, tidak. Dia bontot lu 2. Kan? Yang mana nak tengok sini? Yang orang yang bercakap ni senang bersetubuh ni, bini dia level 1 je simple. Awak level 2. Faham tak? Ibu isteri dia paksa. Dia paksa isteri dia, betul tak? Lelaki macam tu. So lelaki baik. So at least you datang belajar macam mana nak cara bersetubuh. Lepas tu saya tunjuk kaki posisi semua kan. Ni dah lama kan, dia dekat pukul 3. Lama tak mengajar. 11.30 ni. Kan, you sampai sini 11. Tapi hasil start rawatan dia pukul 11 dah. Kan? Dalam bilik tu 11.30. Yang kosak sekarang ni 11. pukul 3. So saya spend time lama tau. Sebab tu 1 bulan saya boleh tengok dalam 13. 1 minggu saya tengok 5 orang je. Selasa 2 orang, Rabu 2 orang, Jumaat 1 orang. That's it. Hari lain semua saya rehat. Okay, so is vaginisme 1 dalam 1000? No. Orang tak cakap je. Betul. Orang tak cakap Orang tak cakap je. Macam mana? Awak baca follow saya dekat FB tak? Tak ada Yang saya tulis cerita lelaki bini yang vaginismus, dia tak boleh masuk lubang depan je kan? Dia masuk lubang belakang. Ada. Sama juga macam mana dalam perhubungan yang halal, banyak je pasangan suami isteri buat yang haram. Masuk jubuk bini. Okay, benda tu pun banyak rahsia. Tak cakap kat orang je, betul tak? Kat luar je alim. Rumah tangga mana nak cerita? saya yang tahu. Okay, it's not uncommon, it's very common. Okay, kalau tidak klinik saya kena tutup bisnes, tak laku. Klinik saya sangat laku kot. Ramai patient menunggu. Okay, semua kena fly, betul tak? Kan? So sebelum ni saya dah settle dengan 1 kali je kan. Dan menunjuk ajar semua kan. Sebelum ni awak pergi, dia kena follow up kan. Sampai bila? Buat sendiri ya. Mana boleh buat sendiri? Baik punya. Vaginisme tak boleh ikut buat sendiri. Tak boleh kan, dia kena ada orang tolong kan. So awak nak orang ketiga dalam bilik tidur you siapa? Dia kena doktor lah. Ya. Bukannya spy therapist ke? Betul tak? Bukannya kawan ke? Dia kena doktor kan. Dia je layak untuk mengajar. Mana ada orang lain yang boleh mengajar bersetubuh? Orang ketiga dalam bilik tidur, benda yang tak pernah dibuat orang. Okay, so I don't know whether ada doktor dekat luar sana yang sanggup menjadi orang ketiga. Betul tak? Untuk seorang doktor menjadi orang ketiga dalam bilik tidur suami isteri tu, maksudnya mengajar betul-betul suami tu macam nak buat tu bukan satu perkara yang mudah. Doktor tu pun mental dia jadi tak betul kot. Aku pula nak mengajar orang yang bersetubuh kan. So saya benda ni dah jadi macam sebati dah. So benda tu jadi tak ada hal. Saya dah cakap kat awal-awal, jangan malu dengan saya. Tu tak kuasa aku nak malu dengan orang dah. Saya nak siap kerja je. Saya garang tak? Tegas lah. Banyak kena marah juga Cepat datang balik. Dengar pop. Satu-satu step tu. And then saya ajar bagus tak step sampai faham. Bagus.
Kan? Detail lah, detail. Detail kan. And then saya bagi you langkah-langkah. Step-step untuk bersetubuh ada 32 langkah. And I pastikan yang husband you faham. Sebab dekat sini memang pas sebab saya. Ya, betul. Besok awak tak percaya dah balik kat lelaki awak. Kan? Tapi tadi dia pandai tak? Mantap. Okey. Mantap. Bila dia keluar mantap. Okay, so you masih tak berani untuk Mr. P husband masuk tadi kan? Sebab awak takut koyak, betul tak? Dia tak koyak, dia akan meregang je. Kita akan rasa penuh. Itu je lah. So, belajar untuk menerima perasaan penuh tu. Perlahan-lahan. Dia tak perlu target dia bukan esok terus pandai tak. Okay, take your time. Sampai you bersedia, baru sebenarnya akan masukkan full. Bila dah masukkan full pun tak boleh nak keluar masuk 10 kali. Tak. Kali pertama tu 1 kali sudah. Okay, besok 2 kali. Lusa 3 kali. Sampai isteri boleh terima. Tak payah paksa lah. Okay. So, until you boleh menerima Mr. P suami, masuk je lah jari dulu. Jari tadi awal-awal panik, betul tak? Sekarang second time kita try okey dah kan? Lebih boleh terima kan? Besok akan jadi lebih selesa. Okay? Patient-patient saya yang bontot level 3 yang paling payah memang belah pagi pun ambil 4 jam tau. Sebab kaki kena flip ketat sangat. Saya pun penat. Semua orang penat. Saya akan suruh datang balik malam. Bila datang balik malam, apa perubahan yang saya nampak? Malam baru saja 32 langkah tau. Smooth. Sebab bini dah tahu, okay, this is going to happen. I dah boleh handle. Dia dah relax, dia dah pergi makan, dia dah pergi jalan. Dia dah tahu dah, Dr. Tasha nak buat langkah-langkah ni, aku dah get ready. So, very smooth. Settle. So, macam tadi kan penuh. 3-4 jam. Otak dah penuh. Tepu dah, terlampau banyak. Okay? Jadi, besok bila you trust sendiri, you dah tahu dah nak buat apa, so you akan lebih bersedia. Okay? So, dah tahu dah. So, kalau tak boleh nak suruh Mr. P suami masuk full pun, kepala je dulu. Okay? Lepas tu, dia rasa, kepala rasa macam ni, Okay? Ambil cermin tengok Okay tak? Sebab orang takut koyak kan? You tengok sendiri lah. Okay lah. Boleh lah. Masuk. So, kalau you dah benda tu masuk, lepas tu you tengok cermin macam, saya dah ajar you guna cermin semua kan? You dah boleh nampak dengan kepala otak you sendiri kan? Baru percaya. Kalau tak nampak, awak was-was lah. Tak percaya kat dia. Percayalah pada cermin. Tak payah percaya pada suami. Pegang cermin tu kat bawah, you tengok, macam ni. Tak koyak sebenarnya. Tak koyak pun. Okay? So, selama ni tak takut koyak. Satu-satu. Tadi saya suruh awak buka mesti awak malah aku waktu koyak kan? Koyak ke apa-apa? Menakutkan. Tak ada kan? Ada ke koyak apa-apa tadi? Tak. So, the feeling. So, maksudnya awak organisme selama ni sebab awak rasa kalau bersetubuh koyak. Koyak dah sakit. Okey je kan tadi. Boleh handle kan. So, pelan-pelan. Tak selesa. Tak selesa. Tapi, boleh belajar. Okay, so this couple dah 9 bulan kahwin. Dah try. Tak dapat. Okay, so this is not 1 dalam 1000 punya couple. Ini saya punya everyday patient. Saya tak tengok COVID, tak tengok batu sesama, tak ada. Semua tak ada. Saya hanya ada couple yang berkahwin, tak kira kau lama ke, awal ke, untuk bersetubuh dekat klinik. Okay, so saya akan bagi peluang untuk mengeraskan Mr. P dekat bilik treatment. Saya akan duduk luar. Okay, bukan duduk dalam sekali. Tadi saya duduk dalam kau. Tak, saya duduk kat luar. Okay, lepas tu saya kata bila sudah okay, baru panggil saya masuk. And then saya just tengok apa lagi yang saya boleh bantu. So dalam situasi ni, you masih lagi macam was-was kan? It's okay, take time. Okay, tak perlu nak paksa. You tak ada competition dengan wanita lain. Apa perasaan awak, itu hak milik awak. Orang lain mungkin boleh terima dengan lebih senang. Dr. Tasha dah tunjuk sekali, macam ni je. Okay lah. Faham tak? Dia orang mungkin level paling senang punya tulang buntut. Awak punya level 2. So memang kena husband kena pandai adjust kaki untuk naikkan tulang tu. Husband dah faham kan? Dah faham kan? Kita tengok tulang macam mana, lepas tu baru kita masuk Mr. P. Katakan husband macam sangkut adjust balik kaki. Okay? Macam saya ajar tadi kan, adjust balik kaki, naikkan tulang tu, baru sekali masuk. Once dah bila masuk tu memang rasa macam apa benda ni. Tapi itu je lah. Itu je lah. Tak ada apa pun. Okay. So, sama-sama nak datang, you can ambil appointment and then you come. Okay, bye-bye.